Assalamualaikum. Selamat petang, selamat pagi semua. Apa khabar? Langit pun nak hujan hari ni. Sampai sini Adam. Naik sini tak? Pakcik Papa buat video. Hari ni kita membaja lagi, tapi kita tak menggunakan baja NPK. Hari ni kita gunakan baja bio, iaitu 12-12, 17-2. 2 ni boron rasanya. Unsur surih, asid amino, mikroorganisma organik. Satu ni lebih kurang dalam RM50 RM50 satu beg ni. Baja biokimia 80%, 12-12, 17-2. Kalau ikutkan macam ni, dia baja buah lah, atau baja tumbuh. Saya pun tak pasti. Tumbuh saran tanaman dan juga berbunga. Itulah. Tapi sebenarnya dia pokok kat sini dah berbuah dah pun. Semua dah berbuah dah, cuma buahnya kecil lah. Mungkin dia dalam proses nak membesarkan. Bentuk butirannya macam ni. Dia baja organik lah baju organik lah, kimia organik. Tak tahu macam mana dia buat, campur ke macam mana ke. Baju berbutir macam ni. Sebelum ni kita pakai baju NPK. Yang ni kita pakai baju organik. Kita try. Sekarang ni ada 4 beg. Satu beg ni lebih kurang dalam berapa kilo? 25 kilo. Jadi 2 beg ni modalnya lebih kurang RM100 lah. Ya betul, 100. 25 kilo satu beg. Harga dia lebih kurang dalam RM50 lah, lebih kurang gitu. Jadi lebih kurang 100 lah. So kita bubur, kita run lebih kurang dalam untuk 2 beg saja. Untuk berbagi-bagi, kita buat setting adalah untuk 2 beg ni saja. Kawasan tanah dalam 2 ekar ni. Bubur sikit-sikit je. Kira okey lah. Lagipun dia ni baja organik untuk mikroorganisma. Macam tu. Okey, kita nak bubur. Saya bubur lebih kurang anggaran lebih kurang dalam 3 genggam atau 4 genggam lah, lebih kurang gitu. Kalau satu jak ni lebih kurang dalam 2 pokok. Jak kecil ni. Sekarang ni buah semua okey. Buah pun dah cantik, bunga. Dah berbuah pun, berbunga pula. Tapi masalah sekarang ni, buahnya tak besar lagi. Tak besar. Bila tak besar ni, kalau kita ambil, dia bagi 2. Ni nampak dah boleh ambil dah ni. Dia bagi 2 lah dengan peraih. Dia orang akan ambil setting dia bagi 2, bukannya harga upah. Jadi kita macam mana pun kita nak kena pergi besar dulu. Semua dah buat apa tadi? Apa tak buat dia? Ini dah ada ambil lagi. So bagi 2 lah hari tu. So sekarang ni kita nak bagi dia besar lagi. Biasa standard memang kalau pernah rendah macam ni memang buah kecil-kecil lagi. Yang ni penuh bunga je. Buahnya mana? Pergi tengok. Kalau lebat macam ni, kalau buah tak ada, bakal dibunuh. Gaya jantan ni. Penuh bunga je, babe. Tak ada buah ni. Ada sepokok lah kita rekod. Bakal dibuang. Okay, alright. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Selamat pagi. Kita nak sambung lagi. Ada setengah beg lagi. Kita nak sambung setting untuk sebelah sana. Lepas tu siap lah. Pembajaan lebih kurang 3 bulan sekali lah kita buat. Assalamualaikum. Bye-bye.